Perda Bukit Igoh telah pun ditubuhkan sekitar tahun 1966-1967 dan dibangunkan secara berperingkat. Dengan kawasan pertanian hampir 2,831.86 hektar. Serta kawasan pendapatan seluas 183.10 hektar yang menempatkan seramai 671 orang peneroka. Isu yang dibangkitkan adalah kesan berpanjangan daripada aktiviti pelumbungan boksit yang berlaku sekitar tahun 2014 sehingga 2015 yang telah pun memberikan impak besar terhadap keadaan tanah pertanian di kawasan tersebut. Selain itu, kerajaan telah pun melaksanakan moratorium pada tahun 2016 bagi menghentikan aktiviti pelumbungan dan juga pengeksportan boksit berikutan isu pencemaran alam sekitar yang amat serius. Sejak pelaksanaan moratorium tersebut, sebahagian kawasan ladang kelapa sawit di Perda Bukit Igoh terjejas dan tidak dapat diusahakan secara optimum sekaligus menjejaskan sumber pendapatan peneroka. Bagi menangani isu ini, kerajaan negeri bersama dengan Perda sedang meneliti secara menyeluruh hala tuju pembangunan semula kawasan Perda Bukit Igoh melalui pendekatan yang lebih mampan dan juga berdaya pulih. Beberapa cadangan pembangunan telah dikemukakan oleh beberapa pihak, termasuklah pihak Perda dan juga pihak swasta, termasuk beberapa cadangan projek pembangunan bercampur, cadangan projek tanaman semula, serta pembangunan solar dan juga inisiatif tenaga yang telah pun dibentangkan kepada pihak kerajaan negeri. Untuk makluman sidang Dewan pada hari ini, Bukit Igoh ni dah menjadi perhatian satu Malaya. Itu untungnya, Alhamdulillah, orang Perda ni sepatut berbangga. Selain daripada ada kelapa sawit, rupanya ada perkara yang lain di dalam Bukit Igoh ni. Inilah boksit yang memberikan satu hasil kepada peroka-peroka insya-Allah yang akan dibentangkan oleh pihak kerajaan negeri insya-Allah. Cadangan-cadangan ini telah pun dan sedang dibentangkan kepada Jabatan Kuasa Khas yang telah pun dilantik dan proses penilaian masih berjalan dan juga memastikan setiap cadangan yang dipertimbangkan memenuhi keperluan teknikal, ekonomi serta memberi pulangan yang adil kepada peroka. Ini yang kita penting. Ini pesanan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Raja Menteri Besar. Yang penting kita perlu memihak kepada peneroka. Apa yang peroka inginkan, kita akan memberikan secara keseluruhan dan juga perbincangan bersama dengan kepimpinan peneroka. Kerajaan negeri ingin menegaskan bahawa dalam menentukan hala tuju ini, kepentingan dan juga kebajikan peneroka akan menjadi sentiasa keutamaan kami. Di samping memastikan hak kerajaan negeri dan juga Perda juga terpelihara. Kerajaan negeri ingin menegaskan bahawa sebarang keputusan berkaitan hala tuju pembangunan semula Perda Bukit Igoh akan dibuat secara teliti dengan mengambil kira kebajikan rakyat, khususnya peroka, supaya penyelesaian yang dicapai benar-benar memberi manfaat jangka panjang kepada mereka. Sehubungan dengan itu, satu jawatan kuasa khas penyelarasan cadangan pembangunan kawasan Perda Bukit Igoh telah ditubuhkan bagi meneliti dan juga memperincikan cadangan-cadangan yang dikemukakan. Hasil penilaian ini, jawatankuasa akan memutamatkan dalam masa yang terdekat dan sebelum diangkat untuk pertimbangan dan juga keputusan oleh pihak kerajaan negeri. Dan untuk ini, kerajaan negeri sangat komited untuk memastikan penyelesaian yang dicapai adalah bersifat holistik, mampan dan juga mampu mengembalikan semula sumber pendapatan serta kejahteraan peneroka yang terjejas.